Saya sebenarnya hairan melihat individu-individu yang memberi komen negatif terhadap usaha GSF baru-baru ini menyampaikan bantuan kemanusiaan kepada saudara kita di Gaza. Kata-kata itu lahir daripada sama ada kejahilan atau kegagalan untuk empati, kerana Filistin bukan sekadar isu. Kalau isu, memang zaman ini adalah zaman kita bercakap macam nak meletup tentang satu isu, 2 minggu sudah, kemudian kita tinggalkan isu itu, pindah pula kepada isu lain, dan begitulah seterusnya. Sedangkan masalah-masalah tu tak selesai lagi. Keceluparan mengatakan bahawa kalau dah tahu rejim Zionis tu jahat, zalim, kenapa nak mendatangkan masalah, membahayakan diri sendiri untuk pergi ke sana. Kata-kata itu mengingatkan saya kepada soalan yang saya pernah terima secara peribadi ketika intifadah baru tercetus beberapa puluh tahun yang lalu, semasa saya bertugas sebagai Minister of Religion di sebuah masjid di utara Ireland. Wartawan daripada sebuah agensi berita United Kingdom bertanya kepada saya, meminta pendapat tentang tindakan beberapa penduduk Palestin yang memasangkan di tubuh badan mereka bahan peletup dan kemudian merempuh musuh yang sudah semestinya mengorbankan diri mereka sendiri. Soalan yang ditanya oleh wartawan itu adalah ekoran daripada keadaan pada masa tersebut. Hal itu menjadi perkara kontroversi. Setelah beberapa bulan bertugas di posisi berkenaan dan dengan bantuan majikan saya serta rakan yang lain, serba sedikit saya memahami tentang taktik-taktik yang diguna pakai oleh wartawan ini, kerana soalan itu selain daripada jawapan yang hendak didengar, tujuan jawapan itu adalah profiling. Jika saya kata saya bersetuju, maka profiling itu akan mengkategorikan saya dalam kategori tertentu, dan jika saya kata tidak, ia akan dilanjutkan dengan pertanyaan lagi demi pertanyaan. Dan saya tidak izinkan diri saya untuk menari mengikut rentak lagu yang dimainkan oleh orang yang berniat jahat. Bila dia tanya begitu, saya ingat lagi jawapannya. Ia mungkin bukan jawapan yang terbaik kerana saya masih muda, masih mentah pada masa itu. Baru berusia 26 tahun. It was in 2001. Saya kata, awak bertanya soalan berkenaan kepada orang yang salah. Tanya kenapa? Awak dan saya, kita dua-dua berada di utara island ini, makan cukup, minum cukup, hidup kita selesa. Tiba-tiba awak tanya kepada saya, apa pendapat saya tentang satu perkara yang dilakukan oleh orang Palestin yang hidup dalam penderitaan. Siapa saya untuk memberitahu kepada orang Palestin tentang apa yang mereka patut dan mereka tidak patut buat? Dan awak juga harus fikir benda yang sama. Kalau awak nak tanya saya, awak tanya tentang bagaimana keadaan orang Islam di wilayah utara island ini. Adakah mereka bersolidariti dengan Palestin? Mungkin boleh jawab. Dan sebelum jawapan setuju atau tidak setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh sebahagian penduduk Palestin itu mendepani penjajah yang merampas harta dan menghancurkan kehidupan mereka ini, ada soalan yang lebih penting untuk kita terokai bersama, iaitu kenapa mereka bertindak sedemikian. Jawapan saya itu mematikan temu bual dan ia tidak dilanjutkan. Tidak ada laporan yang keluar di berita. Dan ada beberapa peristiwa lain. Saya ada kisahkan perkara ini di dalam salah sebuah buku saya, iaitu Di Hamparan Shamrock Ku Seru Namamu. Maka dalam kes yang seperti ini, kita kena ingat balik bahawa isu Palestin bukan isu lokal ataupun regional. Walaupun tragedinya berlaku di bumi Palestin, tetapi ia ada urat saraf, sesungut kabel rantaian yang berselirat di seluruh dunia. Rejim Zionis itu tidak boleh buat apa yang mereka buat di Palestin kecuali kerana mereka menerima nadi dan nyawa daripada sumber luar. Dan sumber luar ini terutamanya daripada negara seperti Amerika Syarikat. Ia tergamak untuk dilakukan oleh kerajaan negara berkenaan, menyalurkan dana yang luar biasa jumlahnya kepada sebuah negara asing sehingga negara itu rakyatnya hidup susah, perkhidmatan kesihatannya sangat mahal, teruk pendidikannya. Tapi negara asing yang menerima dana itu, bukan sahaja rakyatnya hidup bersenang lenang, pendidikan percuma, kesihatan percuma, malah dana itu digunakan untuk peperangan mereka dengan bangsa yang mereka jajah yang tak ada kena-mengena dengan Amerika Syarikat. Betapa bodohnya senario itu hingga tidak masuk akal. Tetapi kenapa perkara itu boleh berlaku? Di belakangnya ada propaganda, penguasaan media secara sistematik, penggunaan istilah yang very selektif untuk frame pemikiran rakyat Amerika Syarikat, sehingga berbilion yang disalurkan dari tahun ke tahun kepada sebuah negara lain hingga menyeksa rakyat negara itu, pembayar cukai itu sendiri. Perkara tersebut berlarutan zaman berzaman.
Dan untuk memecahkan tembok propaganda ini, dia memerlukan kepada usaha yang luar biasa. Dan seingat saya, semenjak saya mampu memahami sikit-sikit tentang isu Palestin ini di usia belasan tahun, sampailah ketika saya belajar di Jordan pada awal 1990-an, sesungguhnya pada tahun 2025 ini, akhirnya dunia di sebelah barat membuka mata. Benda-benda yang saya saksikan pada tahun 94-95 onwards terutamanya ketika berada di Jordan tentang betapa jahatnya bangsa yang menjajah bumi Palestin itu, payah nak cerita kerana dunia luar, terutamanya di zaman sebelum ada internet, tidak terdedah dan kita akan kedengaran seperti berlebih-lebihan pada mengungkapkan tentang betapa jahatnya bangsa ni tadi. Tetapi hari ini dunia membuka mata. Sadly, ia terjadi selepas puluhan ribu, malah mungkin lebih 100,000 saudara-saudari kita terbunuh di bumi Gaza. Dan usaha yang dilakukan oleh GSF memang tidak dapat menghilangkan kebuluran. Kalau semua kapal itu berjaya sampai menyampaikan bantuan perubatan, bekalan makanan, baby formula dan sebagainya, hanya mampu menjentik sedikit sahaja daripada kebuluran yang membelenggu dan penderitaan yang ditanggung oleh penduduk Palestin. Tetapi gerakan itu menggoncang dunia. Anggota yang menyertai usaha itu mewujudkan satu tekanan daripada rakyat negara tertentu kepada kerajaan negara berkenaan agar bertindak sesuatu, kerana di negara sebelah Eropah utamanya, solidariti rakyat tidak semestinya bermaksud kerajaan negara itu juga bersolidariti. Antara inilah Ireland, tempat saya tinggal. Rakyatnya sebulat hati memberikan sokongan kepada Palestin. Bukan semua, ramai, tapi ada saja yang tidak peduli, malah menyokong rejim Zionis itu. Tapi kerajaannya sanggup untuk bercakap dengan tegas, mengkritik. Sebab mengkritik tak mengubah apa-apa. Mengkritik tidak menolak walaupun seketul batu rejim Zionis itu. Tetapi ada tindakan-tindakan yang berimpak yang kerajaan Ireland itu patut buat dan rakyat mendesaknya. Tapi kerajaannya berdolak dalih, tidak buat, bermuka-muka kerana masih lagi nak mempertahankan keselesaan hidup yang telah terhasil sebagai salah sebuah negara terkaya di Eropah dan menjaga hubungan dengan Big Brothers pada Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah dan sebagainya. Maka usaha yang dilakukan oleh anggota yang menyertai GSF ini menimbulkan tekanan-tekanan unik yang ada impak besar. Malangnya ada di kalangan penduduk negara kita yang begitu celupa mulutnya. Kalau dah tahu Yahudi itu jahat macam tu, kenapa nak menyusahkan diri? Dah tahu Zionis itu jahat, menyusahkan orang, terpaksa pula nak pergi menyelamatkan. Kita tidak perlu ada kelayakan akademik tinggi, PhD untuk nak bercakap macam orang ada otak. Kita cuma perlukan sekeping hati seorang manusia yang boleh berempati untuk fikir dulu sebelum melontarkan kata-kata. Kalau tak setuju, diam. Dan bukan mempertikai usaha-usaha yang orang lakukan. Usaha yang dilakukan bukan untuk memuaskan hati siapa sokong siapa lagi hebat pendapatnya, diuji. Kerana kita semua ada peranan masing-masing. Isu Palestin walaupun berlaku di Palestin, tetapi dalam perjalanan sejarah yang panjang, ia adalah isu yang sangat paksi, sentral dan mencorak dunia.